terbunga rindu menjatuh kelopak mataku, ku rindakan. Tu tak nak lah. Ni ambil sikit concealer. Ni concealer ni kan saja letak sini. Concealer saja suka letak kat tangan. Ambil sikit. Sikit je, jangan banyak macam ni. Lepas tu buat macam lain. Nampak? Nampak? Dia jadi macam kelopak mata gitu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak sini? Sini dia punya contour tu lagi cantik. Nampak? Sajak ni kira bersyukur tau, sebab Sajak umur dah 41 tapi boleh pakai eyeliner dengan sempurna. Setengah orang umur yang macam Sajak ni, mata dia ni, antara dia ni dengan ini dah berlapis, dah tenggelam dah. Tapi for me, Alhamdulillah, I masih ada kelopak gitu. Kita kan geng kelopak tiba. Geng kelopak sis. Nampak tak kak? Ambil sini sikit. Sikit je kak. Ambil sikit je. Sikit-sikit. Lepas tu ni. So dia akan jadi cantik lah. Bagi like tolong si 1,000. Nampak? So dia akan jadi cantik. Lepas tu pula Sajak suka untuk mata, Sajak suka pakai concealer. Concealer yang ni. Ni adalah daripada ni Cek Lor. Yang ini 24 hours. Tapi ini Sajak pakai dia pakai concealer. Dia macam Sajak buatkan sebagai contour juga. Dan juga sebagai kelopak mata. Kita ambil yang ini. Sajak kan nak buat macam soket sikit kan. Sajak ambil sikit je, tak banyak kak. Sikit je kita ambil. Sebab colour dia terlalu dark sangat. Lepas tu Sajak guna macam ni. Sajak tap dekat dia macam ni. Macam ni. Lepas tu Sajak ambil sikit. Lepas tu Sajak sini. Nampak tak? So, bila kita pakai macam ni, eyeshadow kita tak berdebu dan debu tu tak jatuh kat bulu mata. Biasanya kalau kita buat macam ni, kita dah pakai bulu mata, debu-debu terbunga rindu menjatuh kelopak mataku, ku rindakan. Tu tak nak lah. So, kita ambil concealer yang gelap ni, kita letak je kat sini. Supaya benda tu tak berdebu. Okay? Nampak? Yang ini pun sama. Kita buat benda sini. Kat belah sini pula.
Okay? Nampak? So, lepas tu barulah kita letak. Ambil sedikit brush highlight ni. Brush highlight aku. Ni. Kan? Ambil sikit. Tiup. Lepas tu, blendkan dia. Cantik lah. Thank you, Chris. Thank you, Chris. Okay. Lah. Dah